Cuma oleh kerana Wak Zahid jadi presiden, Wak Zahid jadi timbalan, nak jadi timbalan Perdana Menteri, kerana kesalahan-kesalahan yang dibicarakan di mahkamah begitu banyak, untuk selamatkan diri, dia guna UMNO. Dia gunakan parti UMNO, parti keramat orang Melayu, untuk selamatkan diri dia, untuk dia buat hubungan dengan Anwar Ibrahim dalam gelap. Jadi timbalan Perdana Menteri, kes mahkamah pun dibuang, di NAA. Semua orang tahu, betul tak? Jadi orang UMNO Johor duk percaya bawa Pak Zahid. Dia guna parti kita, parti tuan-tuan, parti keramat orang Melayu yang lahir di bumi Johor ni, untuk selamat diri dia daripada kes mahkamah. Anwar Ibrahim lemah nak jadi Perdana Menteri. 25 tahun merayu, demonstrasi, reformasi, semua yang terguli-guli itu kita semua. Haram tu. Daripada tahun 98, 99, bawalah sampai 2022. Nak jadi Perdana Menteri. Sikit lagi nak boleh lah. Sebelum tu, 2-3 hari sebelum tu dia duk hafal lagu Hoi Ahoi, kata Kak Zahid. Kata Kak UMNO, kata pemimpin UMNO macam-macam. Saya tak gamak kata. Saya tak sampai hati kata Kak UMNO macam tu. Depa kata semua tuan-tuan. Tambah DAP apa tak kata Kak UMNO. PKR apa yang dia tak kata Kak Datuk Seri Najib. Kata macam-macam. Bila sampai keluar keputusan pilihan raya, semua ludah dan kahak dijilat balik tuan-tuan. Jilat balik. Telan. Lekuk. Pasal nak jadi PM. Jahit pun jahit lah. Marilah. Siapa ada kes semua main. Nak selamat diri main duk mengaku. Tubuh kerajaan. Kununnya nama kerajaan perpaduan. Tapi sebenarnya kerajaan untuk menyelamatkan Wak Zahid dan nak jadikan Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Lah ni fakta. Semua orang tahu. Cuma orang tak berani cakap. Takut kena tangkap. Zaman dia ni lagi kejam tuan-tuan. Dia sanggup buat apa saja. Guna semua. Zaman dia ni lah mula keluar 3R. Tak boleh cakap 3R. Kena tangkap oi. Ya, aku kena lah. Bukan undang-undang. Bukan. Tak ada undang-undang 3R. Yang ada akta hasutan. Akta hasutan tu pun daripada zaman dia mula dipecat daripada UMNO. 25 tahun meraung nak hapus akta hasutan. Bila jadi Perdana Menteri, akta tu dia guna dulu. Dan Anwar Ibrahim jangan marah ni, aku habak hak tu. Aku kena dah. Hang kata nak hapus, tapi hang kena aku. Aku yang tanggung. Why so serious?